Gulung peanut dengan coklat. Ni homemade tau, buatan tangan. Dia orang buat sendiri menggunakan resepi tradisional. Macam mana rupa dia. Bau dia dah harum korang. Semerbak. Tengok tu hinti kat dalam dia. Ada coklat dan juga peanut. Korang boleh campur dengan inti-inti lain juga. Korang boleh pilih. Punya ni ada inti coklat dia dan inti peanut dia. Lepas tu dia lembut korang. Sangat. Wow. Dengan gulung dia kemas. Bau dia harum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak menarik. ايس كريم ايس كريم بوصه كنافه سحلب دانييلا ايس كريم ايس كريم ايس كريم ايس كريم بوصه كنافه. Boleh pergi cepat Grab dekat Bad Kuning beli hari ni sebab sempat hantar untuk raya. Kalau tak, lepas raya pun boleh juga makan lagi.